hati harum berseri, tubuh megah di tepi laman. Ilmu dicari setiap hari agar jadi insan budiman. Salam sejahtera yang saya hormati pengurusi majlis, barisan para juri yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan jam randiknya, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. PRS Inspirasi Madani, celik digital akhlak terpuji. Itulah pengucapan awam saya pada hari ini. Menjadi pembimbing rakan sebaya bukan sekadar memakai lencana di dada, tetapi memikul bertanggungjawab besar, menjadi contoh, menjadi inspirasi dan menjadi sahabat yang prihatin. PRS Inspirasi Madani bukan sahaja mahir dalam teknologi dan celik digital, malah turut memiliki akhlak yang mulia, menjadikan contoh teladan kepada semua warga sekolah. Seorang PRS di zaman madani perlu celik digital. Dalam dunia serba moden ini, pelbagai aplikasi dan platform digital digunakan untuk berhubung, berkongsi maklumat dan menyalurkan bimbingan. PRS yang bijak memanfaatkan teknologi mampu menyebarkan mesej positif, membantu rakan mencari maklumat bermanfaat serta mengelakkan penyalahgunaan media sosial. Bayangkan dunia kita hari ini, hanya dengan satu sentuhan jari kita boleh tahu segalanya. Ya, inilah zaman digital. Tapi persoalannya, adakah kita benar-benar celik digital? Rakan-rakan yang saya kasihi, sebagai PRS kita perlu bijak menggunakan teknologi. Kita tak mahu menjadi mangsa berita palsu. Kita tak mahu terjebak budaya mengejek di media sosial. Kita mahu menjadi murid yang berfikir sebelum menulis, berhenti sebelum berkongsi, dan menasihat sebelum menghukum. Itulah makna sebenar celik digital. Bukan sekadar tahu guna, tapi tahu nilai dan batasnya. PRS Madani mesti mempunyai akhlak terpuji. PRS bukan sahaja dilihat melalui kata-kata, tetapi juga melalui sikap dan tingkah laku. Sifat sopan santun, jujur, bertanggungjawab dan empati menjadikan PRS seorang sahabat yang dipercayai. Dengan akhlak terpuji, PRS akan menjadi contoh teladan kepada rakan sebaya. Dengan budaya sekolah yang harmoni dan berdisiplin. Bayangkan kalau setiap PRS di sekolah ini mengamalkan akhlak terpuji. Akhlak terpuji, sekolah kita akan jadi tempat yang damai, ceria dan penuh kasih sayang antara satu sama lain. Rakan-rakan, akhlak itu seperti cermin diri. Jika hati kita bersih, tutur kata pun indah. Walau hanya dengan satu kata baik, jika menenangkan hati seorang kawan yang sedang sedih. Seorang PRS perlu menggabungkan kecergasan digital dengan kepribadian mulia. Celik digital tanpa akhlak akan membawa mudarat, manakala akhlak terpuji tanpa ilmu teknologi akan menjadi ketinggalan. Justru keseimbangan antara keduanya menjadi PRS Madani dalam dunia nyata, bukan saja pintar dalam dunia maya. Itulah semangat Madani. Insan berilmu, beradab dan penuh kasih terhadap sesama kita. Kita bukan saja PRS di sekolah ini. Kita ialah duta kecil membawa mesej kebaikan dalam dunia nyata, di alam maya. Jadi, marilah kita sama-sama bangkit
bangkit menjadi PRS, pembimbing rakan sebaya yang celik digital akhlak terpuji. Celik digital akhlak terpuji dan sentiasa menabuh budi. Pagi cerah, burung bernyanyi, menyambut hari penuh erti. PRS Madani tekad di hati. Celik digital akhlak terpuji. Sekian, terima kasih.